3,000 tentera menentang puluhan ribu musuh. Bukan kerana mereka yakin akan menang, tapi kerana mereka yakin dengan Allah. Inilah perang Mu'tah. ارتضوا أحدكم وليكن أميرا. تهيأوا يا معشر المسلمين لغزو الروم. الله أكبر. Kisah ini bermula apabila Nabi Muhammad menghantar utusan ke Syam untuk menyampaikan dakwah. Namun, utusan itu dibunuh. Peristiwa ini mencetuskan ekspedisi tentera Islam menuju ke Mu'tah, berhadapan dengan kuasa besar Rom. Sebelum berangkat, Rasulullah menetapkan 3 panglima, Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawahah. Jika seorang gugur, yang lain akan menggantikan. Mereka tahu ini bukan perjalanan biasa. تغر من الحشيش لها العقوب أقامت ليلتين على معان فأعقب بعد فترتها جموم فلا وأبي مآب لنأتين وإن كانت بها عرب وروم. Pertempuran bermula. Zaid bin Harithah gugur syahid. Bendera diambil oleh Ja'far bin Abi Talib. Walaupun kedua-duanya tangan terputus, beliau tetap mempertahankan bendera hingga gugur. Kemudian Abdullah bin Rawahah mara dan turut syahid di medan perang. Namun, tentera Islam tidak berundur. Perang Mu'tah bukan tentang menang atau kalah. Ia tentang keberanian, pengorbanan dan iman yang tidak goyah. Mereka gugur, tapi kisah mereka hidup selamanya.